Hari tu, ada kawan aku teringin nak makan nasi lemak di Yalo Yalo Yam di Jalan Kelang Lama. Maka kami pun pergilah ke sana. Sampai kat sana, aku terus order nasi lemak klasik dengan sambal yang sedikit basah bersama ayam goreng berempah. Nasi lemak dan ayam sampai panas-panas takkanlah kita nak biarkan sejuk kan? Dahlah bau dia semerbak wangi. Panas dan dihidangkan lengkap dengan ikan bilis rangup, telur goreng dan kangkung rebus yang merupakan satu ciri istimewa nasi lemak dekat Yalo Yalo Yam. Aku juga tambah order ayam goreng sos lychee dan juga ayam goreng sos siam manyo sebab rasa dia memang lain dari yang lain dan lazat. Kat sini banyak pilihan lauk ikut selera korang. Ayam rendang ada, daging rendang ada, sambal kerang, sambal manis udang, sambal petai dan tempe kicap manis. Kawan aku pula tambah order popiah mayo udang berjaring dan popiah ayam berjaring. Dan aku juga tambah order kerabu mangga hijau, ikan bilis yang aku ingat sampai sekarang kesedapannya. Kat sini ada banyak pilihan air minuman. Yang sejuk ada, yang panas pun banyak. Thai tea dia wajib cuba kalau kat sini. Manakala aku pula sejenis memang terpikat dengan Vietnam Drip Coffee. Ni aku tunjuk cara kau hidang sendiri ais Vietnam Drip Coffee. Rasa dia lazat dan terangkat. Akhir sekali kami order Yellow Halo iaitu manisan yang diinspirasikan dari juadah Filipina. Kalau korang nak try nasi lemak yang lengkap rasa, aku sangat recommend korang try Yellow Yellow Yam sebab memang lazat dan lengkap rasanya. Macam nak pergi lagi lah.